Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, Ustaz ucapkan. Nak belajar lagi ni. Huruf yang seterusnya tahu tak? Huruf apa tu? Ni, yang baris nombor 2 ni. Ni. Daripada sini sampai ke ujung sini. Ini nombor 1. Atas ni dah belajar. Sekarang, yang kedua pula, baris nombor 2 pula daripada sini sampai sini ujung. Bersana ujung sampai sini ujung. Nombor 2 daripada atas nombor 2 ya. Okey. Apa ni huruf ni? Da. Okey, lepas itu buat macam ni. Za. Lidah terkapit. Za. Masa nak menyebut lah. Semasa nak menyebut aja. Lepas tu buka. Za. Okey. Selepas tu huruf apa ni? Selepas huruf za tadi. Selepas huruf ini. Ada beza tak huruf ni dengan huruf ni? Ada beza tak? Ada. Beza dia apa? Yang ini pendek. Yang tadi awal tadi pendek aja. Mata kail dia. Tapi yang ni panjang. Mata kail dia panjang. Ni panjang. Dia macam gitu. Macam gitu sikit. Itulah huruf Ra. Mulut kena bulat. Ra. Boleh. Okey. Pandai. Ra. Okey. Seterusnya. Sebelah dia. Sebelah huruf Ra. Ini. Yang ni huruf Ra. Okey. Yang ni huruf apa ni? Za. Lidah tak payah terkapit. Lidah belakang gigi ketika nak menyebut. Za. Senang saja. Senang baik tu. Okey, seterusnya. Huruf ini. Ni. Yang ni je. Dia lekat tiga-tiga pula dah. Yang ni. Gitu. Lidah kita di belakang gigi dan bunyikan sa. Gitu. Senang saja. Okey. Sa. Dia ada macam gigi. Gigi 1, gigi 2 kecil, gigi 3 besar. Gigi yang ketiga tu besar. Sa. Senang saja. Okey. Lagi. Dia macam huruf sa tadi, Ustaz. Tapi dia ada titik. Titik kat mana? Titik kat atas ada 3. Ada 3 lah, Ustaz. Yang ni tak ada titik. Yang ni ada 3 titik dia. Ini huruf apa? Ini huruf sh. Buat mulut macam ni. Sh. Macam kamu nak kencing. Sya. Gitu. Sya. Okey? Sya. Seterusnya huruf apa ni? Last sekali. So. Bagi mulut tu ada angin. So. Gitu. Senang saja kan? Okey. Kita ulang balik apa yang kita belajar. Da. Za. Ra. Za. Sa. Sya. So. Okey, kita ulang balik pada awal. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. La. Ra. Za. Sa. Sya. So.
Ha, gitu. Okey? Bolehkah? Boleh, insya-Allah. Okey, nanti kita temu lagi pada video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.